Anda mungkin ingin melabur dan anda diminta memindahkan modal pelaburan ke satu akaun bank yang dimiliki oleh individu ataupun syarikat milikan tunggal ataupun sole proprietor, contohnya enterprise. Jika ternyata bahawa akaun tersebut adalah milik individu ataupun syarikat milikan tunggal, itu bermakna ia adalah pelaburan scam. Dalam dunia pelaburan sebenar, khususnya di Malaysia, hanya syarikat sendirian berhad ataupun syarikat berhad yang dibenarkan mengutip wang atau modal dari orang ramai atas nama pelaburan. Itu pun syarikat berkenaan mesti mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Syarikat yang tidak mempunyai lesen daripada dua badan tersebut tetap tidak dibenarkan untuk menerima wang tunai atau modal dari orang ramai. Sekiranya anda menyalurkan juga ke akaun yang saya sebutkan tadi, maka itu langkah pertama atau jerat pertama anda terperangkap dalam satu pelaburan scam. Modal bermula dengan kecil, tetapi ia akan berakhir dengan kerugian yang jauh lebih besar. Mungkin ribuan ringgit, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Maka saya harap anda berpegang pada pesanan saya supaya anda tidak terjebak dalam pelaburan scam yang masih berluasa pada masa ini.